Huzaimi, bapak kau tak ada ke dekat rumah? Aku takut kalau bapak kau ada sebab muka dia garam. Tak ada, bapak aku pergi menoreh getah. Nah CD, kau pilihlah cepat-cepat, nanti bapak aku balik. Wow, banyaknya CD dekat rumah kau. Kau selalu beli CD ke? Taklah, bapak aku kan dulu pecen anggota. Oh, bapak kau kerja custom yang rampas-rampas barang. Bukan, bapak aku majlis daerah. Majlis daerah ni dia rampas barang juga ke? Mana ada, bapak aku belilah. Oh, bapak kau beli. Banyak betul Ni best. Oh, misteri jalan lama. Cerita hantu kan? Oh. Tapi kalau cerita hantu, aku tak tengok malam. Aku tengok siang hari je. Eloklah tu. Bagilah cerita yang lucu-lucu juga. Lucu-lucu. Ni, lawak keda. Lawak keda. Bolehlah. Ni cerita gangster ni. KL gangster. Oh, ni best. Tiga dah. Dah tiga dah. Ini. 3 temu janji. Ni cerita bercinta. Cerita bercinta. Eloklah. Lepas tu, ni. Mak Lambung. Aku minat sangat dekat Ziza sebab hidung dia macam aku. Ya ke? Tengoklah, tak percaya. Cerita tu aku tak dapat beli lagi. Aku tak beli lagi. Cerita apa? Maulana and the Gang. Cerita Maulana and the Gang. Tapi tak keluar lagi. Sekarang tengah main dekat Pawaga. Tapi aku tak sukalah dengan pelakon yang tua tu, Jaivon. Oh. Okey apa dia berlakon. Syok aku suka dia. Mana best. Berlakon macam kayu. Aku tak suka Maulana. Lembut sangat. Oh, kau tak suka Maulana. Mungkin ini cerita kau yang terakhir kot. Jangan. Aku balik dululah. Nanti besok aku hantar. Cepat sikitlah. Nanti ayah aku balik.